60,000 gaji player EPL aku buat sambil main Liga Sosial je. Mana geng-geng Liga Sosial. Aku kesian tengok industri bola sepak kita sekarang. Liga Super ke, Liga Sosial ke, semua gaji sangkut tu sekarang. Aku dengan kawan-kawan aku pun, Zek boleh tolong tak? Dalam bulan ni tak cukup. So aku nak tunjuk dekat kau, main sosial ke, main Super League ke, semua korang boleh buat. Dulu aku boleh lah, dulu aku nak main main sosial ke level player boleh lah. Tapi sekarang dah main sosial kan. Yang paling penting, sini aku tunjuk, main sosial ke, main Liga Super ke, semua player bola ada cara untuk buat set income korang. Gaji korang sangkut kan? Sini aku tunjuk korang. RM60,000 gaji player EPL aku buat sambil main Liga Sosial je. Aku nak call out player-player yang selalu main malam-malam play Liga Sosial. Aku tahu ada yang elang sangkut, ada yang tim tak bayar gaji. Yang aku cakap kat kau, korang tekan ni kat bio, korang tekan titik open browser. Dekat rumah biru tu, satu setup kau boleh buat gaji kau balik. Kau tak payah harap lah majikan kau tu. Sedih aku dengar industri bola sepak Malaysia ni. Sedih lah, aku dengar pun sedih. Kawan-kawan aku semua gaji sangkut. Apa nak jadi kan? Aku minat sukan ni, jangan rosakkan lah. Jangan rosakkan. Diorang nak cari makan. Macam mana aku buat tadi, sambil kau main, tekan link kat bio. Ada rezeki kita main bola sekali. Goyang tu.